Coming to Malaysia? Tourism Malaysia's Wira and Manja are waiting for life-changing fried banana fritters with kicap sambal Johor. And not too sweet, just yum. That's the right amount of heat. Sedap. Can anyone share? It's better when it's your own. Fine, you're the experts. Let Grab guide you to Malaysia's 5-star eats, as rated by millions of everyday Malaysians. Seorang remaja perempuan bersama ibunya, kakak, adik lelaki serta kekasih diremat 4 hari bermula hari ini berhubung kes penemuan rangka bayi yang ditanam di hadapan rumah mereka di Kelemak semalam. Perintah reman sehingga Ahad itu dikeluarkan oleh Hakim Mahkamah Session Alor Gajah Kamarul Aris Kamaluddin terhadap kesemua suspek yang berusia antara 16 hingga 40 tahun. Perintah reman itu dikeluarkan bagi membolehkan siasatan dijalankan mengikut Seksyen 318 Kanun Keseksaan kerana menyembunyikan kelahiran. Kesemua suspek tiba di pekarangan mahkamah kira-kira pukul 8.45 pagi tadi dengan memakai baju lokap berwarna ungu. Terdahulu Kosmo melaporkan pasukan polis menemui rangka seorang bayi yang ditanam di hadapan laman sebuah rumah di Kelemak. Ketua Polis Melaka, Datuk Zulkhairi Mukhtar berkata susulan penemuan itu, 5 individu ditahan iaitu seorang remaja perempuan, ibunya, kakak dan adik lelaki serta teman lelakinya. Menurut sumber, bayi tersebut dipercayai ditanam oleh keluarganya sendiri kira-kira 4 bulan lalu.